Kejap menari, kejap kau tertonggeng, kejap kau sedih, kejap kau pergi. Apa benda tu? Apa benda tu? Macam kau dah sibuk hal orang tu, kau tak tahu, kau duk ulas. Mak apa kau tak tengok ke? Kau blok kan? Dia try lagi. Dia masuk cerita lain pula. Menunggak agama adalah benda yang paling menguntungkan. Yes. So Kau busuk, kau faham? Tapi kau tak cari provider. Social media ni bebas menulis, tapi jadi bodoh pun bebas kat dalam tu. kalau kau nak tengok perempuan yang banyak kecewa dan dia kecewakan, Threads lah tempat dia. Kau pergi. Oi guys, jom follow dan subscribe Tenang Talk. Podcast padu untuk anda. Follow lah guys. Tekan button subscribe tu. Guys, korang dah bosan buat konten sendiri, tapi perlukan tempat untuk iklankan perniagaan anda, produk dan servis. Jom kita collab. Gunakan video-video yang kami syaratkan ini sebagai tempat periklanan anda. Makin ramai nampak iklan perniagaan anda, makin tinggi peluang untuk anda menambah pelanggan anda. Untuk maklumat lanjut, PM page Siaran Tenang. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Tenang Talk, 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 Tenang. Tapi memang kalau dekat social media kan, menunggak agama adalah benda yang paling menguntungkan. So Serius lah. Dia orang nak buat macam tu. Aku macam kadang-kadang benda mungkin tak kena dengan kita. Sebab tu kadang-kadang sekarang ni, contoh macam content creator ke yang selalu buat content, sebenarnya dia bukannya hari-hari kau perlu post. Kalau orang cakap sehari kena post 4-3, tak ada. 20 video tak perlu pun. Tapi sekali kau post, dia berkualiti. Betul. Kau boleh bagi contoh ke? Contoh macam ni lah, tak post hari-hari, tapi sekali kau post tu macam tu, benda tu sangat, aku cakap konten tu mahal lah. Orang baca, orang share. Orang selalu cakap tu Engagement. dalam dunia content creator yang berkualiti, satu konten video berkualiti bernilai lebih daripada 20 konten tak berkualiti. Betul. So tak mestinya kau post banyak kau hebat. Betul. Tapi sekali kau post macam Romeng. Tak post hari-hari. Tapi sekali dia post ambil kau berapa million view. Dia punya engagement banyak. Masak betul. video cantik. Sebab tu dia ambil masa. Tapi yang duk hari-hari ni tak ada benda pun. Kejap menari, kejap kau tertonggeng, kejap kau sedih, kejap kau pergi makan. Sama situ dah kat 100 dekat kejap view-nya. kau mati, kejap kau hidup. Makan pun live. Semuanya kau live. Sampai orang sekarang rasa tak ada live. Dia live hari-hari tu. Dia macam tak ada live ni. Ya. Betul. Makan live. Lepas tu duk cerita masalah kehidupan. Tak nak lah lelaki macam ni. Tak ada ni. Lelaki provider. Lelaki provider. Kau duk melapap live hari-hari, tak buat apa, mengangkat tiba-tiba kau dah lelaki provider. Memang kau sedih lah tengok benda-benda aku nak kau busuk, kau faham? Tapi kau nak cari provider. Aku malah nak shaming. Ni kau tahu jenis macam tu, tak mandi, bangun-bangun dah buat live. Tak mandi, make-up je terus, tak mandi dengan pengotornya, tiba-tiba nak lelaki provider. Jeng lah. Itu pun real life dia macam mana kan? Real life pun tak tahu macam Aku mana. tak boleh belah benda ni sebab aku selalu baca dekat thread. Yang ni kat thread aku naik. Dekat Threads sekarang ni musim. Lelaki provider. Kalau kau nak tengok perempuan yang banyak kecewa dan dia kecewakan, Threads lah tempat dia. Kau pergi. Macam-macam cerita. Akan ada luahan. Ada, macam-macam. Tak boleh belah aku tak boleh. Tinggal laki lah ni, I independent woman, semua dekat Threads. Independent woman paling ni, kita tak perlu kalau Sebab- Tapi banyaknya dalam umur berapa lah tu? Range muda-muda lagi. Muda dah ni banyak macam tu, menjanda dah macam muda. 30-an. Yes, 20-an pun banyak bro. Siap dah ada anak. Anak seorang, anak dua orang. Tapi macam tu lah posting ni apa benda. Kau tengok kalau kat Threads kau nak pergi study. Sebab aku perasan aku buat thread aku kan. Aku banyak tulis sejarah dalam tu, sejarah perang apa semua kan. Sebab dapat lari jauh. sebab sebab dapat engagement lah. Okay, Sebab dapat engagement. So faham. kita pun seronok lah kan. At least kita belajar agak sekali. Tapi masalahnya aku ni tak tally. Sepatutnya dia pergilah dekat orang-orang geopolitik kan. Tapi dia pergi dekat masalah tu lah lelaki provider, independent Sebab woman. banyak bro. Sebab 90% Threads memang kat situ. Dia punya memang situ luahan hati. Aku memang selalu melawan arus lah. Lantaklah aku tulis je lah sejarah. Memang macam tu. So memang worse lah. Memang menakutkan lah. Kalau betul-betul tu sebab bila buat research mendalam, social media ni menakutkan sebenarnya. Kau tengok takut tu. Tu antara reason aku tak kahwin lah. Aku tak faham kenapa orang menggunakan that thing
Sampai macam tu kau rasa tak faham. Apa hal dia ni? Kau sakit Kau ni patut sini. Mak bapak kau tak tengok ke? Kau Ya, jual ya, ni. ya. Tu soalan pertama. Tu soalan Kalau pertama. bukan mak bapak kau pun macam ni jiran kau ke, Kawan-kawan sepupu kau, kau ke, takkan dia orang tak Takkan tak perasan. lalu wall kan? Lagi posting tu famous. Dulu Banyak komen kan? Takkan. aku tak fikir benda tu tau. Kita sebab kita ada personal profile ni saja kan. So tak fikir tau. So bila aku dah ada page kan, kadang masa awal-awal tu kita mengacau lah, tulis benda-benda mengarut kan. Lepas tu bila mak kita sendiri tegur, tulis tu bagi elok sikit, ramai orang tengok. Kita terasa tau. Betul. Malu. Mak tegur memang sesuatu lah. Memang terubah-ubah terus tulis sejarah lah lepas tu. Lepas tu kita berhemah lah. Oh, Nak okey, memaki okey. orang pun kita berhemah lah. Kita berhemah dalam tapis kan. Betul. Tapi kadang-kadang Sebab diorang dulu punya. kalau alah budak-budak kan, kita nak orang ya kan. Tapi betul. bila kena mak kita tegur kan, weh tak boleh macam ni. Tapi kalau tengok komen-komen memang gila. Memang gila. Race gila babi. Orang macam ni tau. Orang sekarang ni netizen, dia macam melepaskan kemarahan dekat komen. Hidup dia sengsara, hidup dia keras. Lepas tu dia komen kat orang tu macam Keras juga. Bitter gila tu macam conversation lah diorang buat kan. Lantak kau lah babi. Tapi kau. point sekarang kan, kenapa kau boleh komen dekat post yang kau tak suka? Siapa ajak kau komen kat situ? Mungkin Dia dia macam- rasa dia nak melepaskan dia tak suka tu kat situ. dia macam cakap tu sangat lepas tu. Apa tujuan dia? Dah dia tak suka. Apa tujuan dia singgah dekat post tu? Sebenarnya sakit lah. Netizen tengah yang tu Dia- sebenarnya dia- memang Tapi sakit. kadang-kadang yang post pun kita rasa macam sakit. Ya betul. Bila dia post benda yang tak ada Itu makna, menyakal. tak ada makna sebab dia perlu post. Bukan sebab dia kena post tau. Sebab dia rasa dia perlu post padahal tak perlu pun. Itu masalah. Lain lagi Facebook sekarang masalah dia sebab dah monetization. Every post kau dibayar. Betul, Yes. betul. Macam aku baru dapat alhamdulillah. Setiap post kau gambar, even story kau pun dibayar. Maksudnya macam mana tu? Bila kau post story kau dibayar. Okay, macam ni Facebook. Macam mana dia value? Macam ni Facebook dia ada 3 program dulu. Okay. Ads on Reel, in ads dengan blog. Okay. So digabungkan 3 ni jadi satu program content monetization. Okay. So So bila content monetization ni, creator ni tulis post even hak tweet pun dimonetizkan kalau ada engagement. Yes. tapi ada dia punya certain berapa reach lah. Dia ada reach dengan engagement yang dia nak lah. Tapi kita tak tahu macam mana dia kira, tahu-tahu keluar duit. Yes. So bila sekarang ni benda tu dah semua benda jadi duit, kau gambar kau pun jadi duit, tulisan kau jadi duit, video jadi duit, orang sama buat apa saja. Dia orang rasa dia orang perlu post untuk Dan dapat macam mana duit. account tu? Dia masuk di account apa? Kau boleh PayPal boleh, direct bank pun boleh. Direct bank boleh. Tapi selalu PayPal cepat sikit. Aku salah seorang daripada program tu. Tapi aku tak adalah buat macam tu. Tak sanggup aku nak buat macam tu. Tu masalah dia bila dia akan ada macam ujian lah. Bila kau dapat benda tu, kena post ni. Hari-hari nak Tak, post. Dia tak post. akan jadi macam kena post. Sebab dah masuk ni sebelum Nak ni masuk post. lah. Jadi Sebab macam tambah contoh let's say lah. Aku buat komik. Aku buat komik kartun pasal kesedaran haiwan lagi. Aku ni mengarut-ngarut. Ya kan ni. Tapi satu post tu kadang boleh pergi 12 USD. 18 USD. Tak keseronok nak buat benda tu. Itu yang budak-budak seronok. Ya. So duit. dia orang rasa dia orang perlu post setiap hari walaupun setiap hari. benda tu mengarut. Post lah. So kau tengok post tu dah jadi tak makin berkualiti. Betul. Apa je nak marah post. Ulas. Tapi dia boleh menarik orang untuk dia memulakan engagement, betul tak? Itu masalah dia. So dia akan buat orang lagi panas tau. Supaya Sebab tu membicarakan dia- benda tu. Sebab tu dia suka. Yeah. Sebab tu tengok yelah. Actually dia kan suka buat benda-benda macam tu sebab dia nak orang komen. Yeah. Dia tak kisah pun apa orang pandangan. Betul. Sampai macam tu sekali tu yang macam sangat bahaya lah. Sebab pengalaman aku kerja dengan ramai orang yang macam content creator yang macam famous. Kebanyakannya ada yang macam ni obses. Live tak ada sebenarnya. Kalau tengok dekat social media tu cantik je hidup kan famous. Kat Tapi luar sebenarnya real life dia sangat menyedihkan. Tak ada masa ni sebab hari-hari ni. Nak edit. Mesti hari ni nak post apa kena hari-hari. Kalau tak buat plan lah. Tak ada. Dia orang memang macam apa yang terdetik. Faham? Ni ada isu apa ni? Mamat ni. Ulas. Yes. Screenshot Sekarang ni jadi seorang suka ulas. Ulas. Padahal tak ada, kau tak kenal pun. ya. Tak kenal. Knowledge pun tak ada. Itu yang ada kes saman menyaman di antara artis dan influencer. Sebab kau tak tahu pucuk pangkal
Kau duduk beratur orang tu tengok lepas tu kau nak saman dia balik pula. Apa benda tu? yang tu. Tahu. Apa benda tu? Macam kau dah sibuk hal orang tu, kau tak tahu, kau duk ulas. Lepas tu kau nak saman dia pula. Apa benda? Macam alah bodohnya. Kau boleh tengok macam bodoh lah macam ni. Tapi sebab dia influencer besar, so dia ada ramai penyembah dia. That's the problem. Bila kau ni orang yang salah, habis lah. Masyarakat Tapi komuniti. kita boleh cakap apa yang follower ni adalah budak-budak muda mentah yang tak tahu. Ya, dua akan ikut. Of course lah yang tak matang lah kan. Tak matang lah kan. Betul lah. Tengok sangat macam tu ni. Tapi Cakap tanpa knowledge tau. Bukan macam tu. kadang-kadang bukan tak matang. Dia ada pentaksub tau. Pentaksub yang selalu Memang nak ikut lifestyle yang suka. bukan yang selalu tengok orang ni macam malaikat lah. Betul salah pun. Ya. Die-die lah dia ni lah. Memang ada masalah pentaksub dia. Kalau orang tu membawa influence yang baik tak apa. Bila membawa yang buruk pun dia orang follow. Habis lah. Ya. Jadi bila macam tu aku memang duk fikir, memang sangat Social media memang teruk. ujian. Kalau kau deep lagi dalam social media menakutkan sebenarnya. Ya. Sebab tu bila nak buat konten satu tu memang berhati-hatilah. Kalau nak buat hiburan. Tapi tak ada yang macam kau benda yang buruk. Melampaui batas Yang macam lah. tu. Biar orang tengok tu gelak-gelak. Dah habis. That's it. Atau yang bermanfaat. Yang bermanfaat ni orang jarang tengok. Ya. Tapi as long Orang dia ada suka. dalam social media, orang akan tengok juga. Betul. Macam tu. Biar benda yang bermanfaat. Sekali-sekala dia akan tengok juga. Yes. Kalau nak bagi orang gelak betul. Dia sedih. Tapi janganlah buat benda-benda kau nak ulas hal orang, hal rumah tangga orang. Baru-baru ni ada Tak ubaloi. kes ada. artis bercerai. Yeah. Date nikah salah. Aku tak tahu apa masalah. Apa benda yang perlu diperbesarkan date tu salah. Aku tak faham. Aku dia macam ni. Anggap je lah. Kadang kita tak sedar orang tu gila. So biarkan dia. Masalah benda sebodoh itu pun nak dijadikan isu besar yang macam itu antara punca. Apa hal tu? Aku pun tak faham kan. Bertahan setahun Faris. Kahwin seksa bertahan setahun. So kahwin berapa tahun? 18 tahun aku ada. 18 tahun dah kahwin. Aku 18 tahun kahwin. Anak berapa orang? 3. 3 orang. Aku 15 tahun kahwin, anak 2 orang. Dia setahun tak tahan. Setahun menanggung ujian. Amolah. Yalah. Grow up lah. Mungkinlah tu hari dia lah. Kita anggap je lah. Tapi dia macam ni. Social media ni bebas menulis. Tapi jadi bodoh pun bebas kat dalam tu. Masalah banyak yang bodoh daripada yang pandai ni. Sebab tu aku sekarang ni apa inisiatif aku? Yang aku rasa tak ngam ke rasa nak marah ke, aku block. Cuma betul juga. Yes. Sebab Block tu salah cara, aku nak tapi jaga mental dia akan health datang aku. lagi 10 yang lain. Betul. Which is kau kena block. Dia makin bertalu-talu. Yes. Betul. Dia jadi algoritma lah. Yes. Kau block kan? Kau block kan? Dia try lagi. Dia masuk cerita lain pula. Tapi memang macam tu lah. So social media sebenarnya adalah suatu benda yang sangat menakutkan. Dan nak guna berhati-hati lah. Sebab orang sekarang memang tak berhati-hati. Especially bila kerja dengan social media. lain lagi bila bekerja rapat dengan social media ni memang sebenarnya memang menakutkan. Memang kena jaga mental health. Memang Betul, kena. Mental health kena jaga. Sebab tu jangan post benda yang tak perlu. Post lah benda-benda yang berkaitan yang perlu sahaja. Macam tu. Tak payah post lah. Kau buat hidup kau dah lah. Lagi Tak perlu post tak hidup aku. Cumanya kita sebab kita kerja dalam Yeah, line ni. betul. Kerja dalam line ni. So kita memang kena buat lah. Okay, so apa kes lagi? Ada apa-apa kes lagi? tak? Apa lagi Sekejap, aku ada benda tadi. Apa? Aku Cuba dah kes. lupa. Apa kes? Bagi tahu kes kita alam-alam move ni. on lah. Kita move on lah. Okay, move on. Kes.